dapatkan laporan My Pocket anda mudah sahaja tuan-tuan. Pergi ke My Pocket dan masukkan nombor telefon anda, tekan request TAC dan kemudian anda akan menerima satu TAC ke SMS anda dan masukkan nombor TAC tersebut. Langkah seterusnya, masukkan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Kami akan meminta anda untuk memasukkan IC anda, pergi ke Get a Report dan masukkan info pendapatan anda seperti pendapatan gaji anda dan pendapatan lain-lain anda. Seterusnya, pilih RM50 untuk laporan individu dan RM150 untuk laporan syarikat. Kemudian anda boleh untuk memilih cara untuk membuat pembayaran. Boleh membuat bayaran melalui Grab, Atomi, FBX, Visa dan lain-lain. Kami juga menyediakan pelbagai saluran online banking untuk anda memilih bank anda untuk membuat pembayaran. Mudah sahaja tuan-tuan. Selepas selesai membuat bayaran RM50, anda akan mendapat laporan My Pocket anda yang anda perlukan. Di dalam laporan My Pocket, anda boleh tahu info DSR anda dan anda boleh tahu juga info tentang kebolehdanaan anda untuk anda mohon dana peribadi, dana perumahan, dana kenderaan dan dana perniagaan. Istimewanya, kami juga akan memberi konsultasi kepada anda berdasarkan kepada laporan pelapor kredit anda. Tuan-tuan, My Pocket adalah Malaysian Pocket. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.